Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okey guys, setelah sekian lama aku tak buat video berkaitan dengan MGC ataupun Monster Galaxy Card, hari ni aku nak unboxing pack terbaru iaitu pack Heroes Unite. Untuk maklumat korang, sebenarnya pack ni dah rilis lama dah, tapi aku baru nak unboxing hari ni. So buat korang yang baru jumpa aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okey, so untuk video kali ni aku nak unboxing Heroes Unite punya pack, dan kat depannya kalau korang tengok ada 10 pack plus semuanya. Sebenarnya untuk set ni, set Heroes Unite ni ada 9 pack kesemuanya. Yang ni 1 2 3 4 5, bawah 6 7 8, dan yang terakhir yang ni lah gentar 9. Dan aku ada beli yang AR punya card iaitu Mekamato punya pack, iaitu pack 5 lah. Kalau korang tengok kat sini, pack 5 ni ada 2, satu yang gentar, satu yang Mekamato. Okey, so jom tanpa kita membuang masa, jom kita reviewkan item ni. So untuk pack pertama yang ada gambar ni iaitu gambar Mecha Ninja dan kad-kadnya semua ada kat dalam ni lah. Untuk satu pack harga je RM5.50 untuk satu pack. Okay, so ni pack kedua, pack Mas Mana. Dan seterusnya pack ketiga, pack Boboiboy Solar. Dan pack keempat adalah pack Boboiboy Kuasa 3. Aku tak nak tunjukkan kad-kad yang ada kat belakang ni, sebabnya nanti korang tak syok lah tengok aku punya review kan. Dan pack kelima adalah pack Boboiboy Gentar. Seterusnya pack keenam, pack Boboiboy. Dan seterusnya pack ke-7, pack Boboiboy Solar. Pack ke-8 Boboiboy Beliung. Dan yang ni pack Boboiboy Gentar lah, ada 2 lah pack Boboiboy Gentar untuk set Heroes Unite ni. Dan plus 1 AR pack iaitu pack Mekamato. So untuk maklumat korang, untuk SR set untuk Heroes Unite ni masih belum keluar lagi Aku pun tak tahu lah bila akan keluar. Kita tunggu je lah pengumuman daripada Monster sendiri. Okey, tanpa membuang masa, jom kita unpack ke semua pack ni, iaitu sebanyak 9 plus 1 iaitu AR card lah. Okey, so yang ni aku akan buka last kali sebab ni card gold kan, AR card ni kan. Okey, so jom kita buka pack yang pertama, pack apa ni, Mecha Ninja. Okey, so jom kita guntingkan. Oh, aku gunting tak habis masih ada yang melekat lagi. Okey, so jom kita reviewkan pack pertama, iaitu pack nombor 1, iaitu pack Mecha Ninja. So kad apa ni, kad istimewa kita letak belakang Biasanya kad istimewa ni kat depan kan. Dan kalau korang beli akan dapat satu apa ni, yang warna putih ni. Sekejap aku keluarkan dulu. Satu dadu ni bertemakan Boboiboy Gentar. Kalau korang beli set apa ni, set untuk starter deck Gentar, akan dapat dadu yang sama macam ni lah. Okey, so jom kita buka kad pertama. Kita akan dapat kad Tire B, kad Jagara. Fungsinya pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan, kad nombor 26. Dan kad kedua kita dapat kad sokongan Kasa dan Retaka. Ni lawa lah, dia buat versi comic punya. Sekejap aku cuba. Okey, barulah cantik, clear sikit gambar kan. Dia rilis tahun 2025, iaitu tahun ni. Yang ni adalah kad sokongan. Fungsi je pilih 3 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Kad ni antara kad yang berguna juga. Dan seterusnya kad sokongan Project Mas Mana. Dia punya efek agak panjang. Pilih satu kad jenis Mas Mana atau Mas Mara atau Mas Kacik dari deck. Gantikan kad di zon aktif dengan kad yang dipilih dan aktifkan efek kad tersebut. Nice juga dia punya ni, dia punya efek, dan dia punya illustration pun lawa juga tau. Okay, so next Yaya, kad nombor 54. Efek lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru attack kad. Dia cuma boleh tiru attack kad Dan kad istimewa je adalah Borara dan Clam Cardboard, kad level A.
Efek dia best, kuasa teleportasi, efek kad lawan tidak berkesan. Pilih satu kad dari deck lawan, tukarkan kad tersebut ke zon aktif pihak lawan tanpa mengaktifkan efek kad tersebut. Bahaya juga tau dia punya efek je ni kalau korang fahamkan betul-betul. Dia boleh, efek kad lawan akan jadi tidak berkesan. Lepas tu dia boleh pilih satu kad dari deck lawan, tukarkan kad tersebut ke zon aktif pihak lawan. Dia boleh tukarkan kad pihak lawan dekat zon aktif lagi. Memang bahaya lah kad ni. Kalau aku tengok dia punya apa ni, dia punya pack dia adalah pack Mecha Ninja, tapi dia punya kad istimewanya adalah kad Borara dan Claim Cupboard. Aku ingatkan kad istimewanya adalah kad Mecha Ninja tu sendiri Tapi kalau aku buka tadi agak pelik tau sebenarnya. Ni kad Mecha Ninja, sebab Mecha Ninja ni aku rasa antara kad yang cantik jugalah antara dalam pack ni. Tapi sayangnya dia adalah kad tier B je. Pergerakan Mecha Mata terlalu laju, serangan pihak lawan tidak berkesan smack 2 kali. Efek dia pun antara efek yang best. Tapi yang istimewanya adalah kad Borara. Okey, tak apa. Jom kita buka pack yang kedua, iaitu pack apa ni? Pack Mas Mana. Aku keliru sebenarnya antara Mas Mara atau Mas Mana ni. Okay, so yang ni aku letak kat sini dululah Okay, so jom kita buka pack Heroes Unite yang kedua, iaitu pack Mas Mana. Okay, let's go. Okay, so korang stay dengan aku punya channel lah, sebabnya aku rasa review aku kali ni agak panjang, sebabnya pack ni ada 10 pack semuanya. Dan nanti last aku akan buatkan poster je. So korang stay dengan aku punya channel Okay, kad istimewa biasa kad yang ada dekat depan kan. Okay, so jom. So kad pertama kita akan dapat Janitor. Yang ni adalah watak daripada siri Mecha Mata. Attack tambah 60 jika kalah dalam unsur pertama. Seterusnya Laksamana Tarung. Lihat kad di zon kalah pihak lawan dan tiru attack daripada salah satu kad tersebut. Dan seterusnya ni lawa kad boy ni. Aku suka tau artwork yang dia bertemakan anime ataupun dia punya komik. Sebabnya aku rasa kebanyakan artwork yang bertemakan komik ni memang cantik-cantik je punya artwork dia. Okay, boy kad level C. Nyawa je 40, serangan 20. Nyawa je serangan tak kuat. Tapi kita tengok efek je. Pilih satu kad jenis boy dari zon menang atau zon kalah, kemudian tiru efek kad tersebut. Efek je, efek yang berguna. So next, kad sokongan Ochobot di Godam. Lihat zon kalah pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. So next kita dapat Dadu. Dan seterusnya kita dapat Mas Mana. Yang kali ni kad ni dia tak scam Dia bagi kad yang gambar dekat ni dekat sampul ni. So sampul ni Mas Mana, kad istimewanya pun kad Mas Mana. Okay, jika menang unsur pertama, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah. Efek yang bahaya ni Mas Mana ni. Dan kad terakhir, Tim Bubadi Bako. Kad sokongan. Buat baik di balas koko. Kedua-dua pemain alih 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pihak lawan kurang 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Panjang tau efek je ni. Aku cuma bacakan je. Aku nak fahamkan mungkin makan masa sikit. Kalau korang yang dah biasa mungkin dah faham lah dengan efek-efek kad ni. Tapi kebanyakan efek untuk pack Heroes Unite ni, semuanya efeknya aku perasan efek-efek yang best, berguna untuk deck. Tapi efeknya kebanyakannya syaratnya panjang-panjang lah, macam contoh yang tadi tu. Kalau dulu punya kad, efek dia mudah untuk kita faham, tapi disebabkan benda ni pun makin mendapat sambutan, jadi aku rasa mungkin strategi Monster kot untuk bagi efek yang lebih mencerdaskan kita punya otak untuk berfikir kan. Okay, so jom kita buka pack ketiga, pack Boboiboy Solar. Okay, sekejap alamak. Okay, so pack ketiga.
Dan susunan kad je sepatutnya kat depan kan kad istimewa, tapi aku tengok kat ni kad istimewa je adalah kad yang berada di belakang sekali. Okey, so tak perlulah aku alihkan ke depan ke belakang kan. Okey, so kad pertama untuk pack ketiga iaitu pack Boboiboy Solar adalah kad Feng dan Gopal. Kad level B. Ni ada Feng dan di belakangnya ada Gopal. Dia kat atas bayang-bayang naga. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Dan seterusnya kita dapat Mega Konco. Pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. King Balakong versi Comic. Mana muka dia? Ya, ni muka dia kalau tengok kat sini lah. Sebab King Balakong ni color dia sebenarnya tak clear, so kena guna mata yang tajam untuk tengok mana muka, mana badan, mana tangan kan. So King Balakong efek pilih 3 kad dari zon kalah dan masukkan semula kad-kad tersebut ke deck. Ni efek-efek yang best ni. Next, Mas Kacik. Oh, ni lawa lah. Dia punya illustration dia lawa. Kalau ni adalah kad istimewa, mungkin aku rasa mungkin lebih mantap. Okey, godam dan rampas rangkaian Mas Mana. Pilih satu kad jenis Mas Mana, Mas Mara atau Mas Kacik dari deck dan tiru efek kad tersebut. Okay, next, Ying. Larian laju, serangan pihak lawan tidak memberi kesan sampai 2 kali. Ini efek yang bahaya, tapi dia punya serangan tak kuat Dan seterusnya, Dadu dan kad istimewa adalah kad Boboiboy Solar, kad level A. Serangan pihak lawan tidak berkesan. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Nice tau kalau tengok kat sini muka je. Dan kad ni kalau pegang guna tangan ada texture dia. Makin lama makin mantap dia punya kad-kad ni. Okey, terbaik. Ini adalah petanda awal untuk Monster Galaxy Card ni lebih berkembang ataupun lebih maju dia, ataupun boleh pergi lebih jauh lah. Sebab makin lama dia punya artwork dia makin bertambah lawa. Okey, so kita dah buka 3 pack dan kita nak teruskan pack yang keempat ataupun pack Boboiboy apa ni? Ni Boboiboy versi lama ni. Kalau aku ingat masa aku sekolah rendah tau dia punya artwork Boboiboy macam ni. Dan Octobot ni pun masih lagi Octobot versi zaman dulu punya. Okey, so pack keempat. Okay, let's go. Okay, kita keluarkan. Okay, kad pertama untuk kad pack keempat, Beat Bo Beep. Lihat tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan kad tersebut di zon kalah pihak lawan. Dan seterusnya, jatuh, Captain Wargoba, kad level B. Attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon menang dan zon kalah pihak lawan. Efek dia macam nak tiru efek kad Rosaksa level yang AR punya apa ni? Technobreaker. Dia boleh tambah apa ni? Tambah attack untuk kad-kad yang ada dekat deck menang atau deck kalah. Okay, next, Retaka Voltra versus Hangkasa, kad sokongan. Ni artwork lawa. Sekejap aku fokuskan aku punya kamera. Tengok. Artwork versi komik ni memang cantik-cantik. Efek, ambil 3 kad di bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. Efek pun efek yang boleh ambil kad dekat deck. So, efek yang berbahaya. Next, kad Mas Mana. Mas Mara. Tetapkan HP lawan kepada 100. Attack dia boleh jadikan pihak lawan punya HP 100 dan serangan dia 100. Jadi sekali serang terus kalah. Okay, next, Quelly, kad level B. Efek kad lawan tidak berkesan. Dan seterusnya kita dapat Dadu versi Gentah. Dan kad istimewa adalah kad Boboiboy kuasa 3 dan Octobot kad level A. Ni lawa. Ada bentuk apa ni? Kuasa elemental angin. Kita tengok efek ya, tapi kad ni tak ada apa-apa kan, kad sokongan. Okey. So next, efek dia, tukarkan kad ini dengan kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck. Letakkan kad tersebut di zon aktif dan aktifkan efek kad tersebut. Okey, dia boleh tukar lah, boleh tukar kad jenis Boboiboy. Okey, mantap. Artwork dia pun lawa. Okey, so kita dah buka hampir separuh. Dan aku nak teruskan pack yang kelima ataupun pack Boboiboy Gentah. Dan AR je pun pack yang kelima tau. Okay, tapi tak apa kita buka dulu pack yang kelima ni.
Nanti last aku akan buka pack kelima ataupun pack AR dia, iaitu pack Mekamato. Dan kat belakang ni pun kat sama kan. Kalau aku tengok kat belakang pun kat, oh lain. Kalau korang tengok kat sini kejap kalau tengok kat sini, kad istimewa dia adalah kad ni samurai samurai ni, dan ni kad special dia adalah kad Amato. Dan kat sini pun ada juga kad samurai tau. Untuk kad AR dia ada juga kad samurai. Cuma beza je kat sini kita akan dapat satu kad Amato. So yang akan dapat beza adalah dua lah. Yang ni, ini versi yang biasa dan kad Amato. So kita buka yang ini dululah ya. Okay, let's go. Sekejap, kamera aku ni sebenarnya problem lah. Okay, jom. Paket yang kelima, versi kad bukan AR. Kita tengok kad dia macam mana. Okay, so kad pertama dah kantoi. Kita dapat kad Yaya dan Ying, kad masa mereka kanak-kanak. Efek dia, alamak panjang ni efek dia. Pilih pihak lawan. Jika pihak lawan memenangi awesome pertama, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Efek kad tidak berkesan sekiranya kad ini tewas semasa awesome pertama. Jadi kalau nak guna syarat ni kena menang. Kalau tewas tak boleh lah guna syarat ni. Sebenarnya pack Heroes Unite ni memang saja tau buat aku kena baca panjang-panjang macam ni. Okay, so next. Ni pun panjang juga efek dia. Kad sokongan Bad Dudes. Ada apa ni? Apa nama benda ni? Jungle Nut, Joker 2. Dan yang badut ni aku tak tahu siapa nama dia. Okay, sekiranya pihak lawan meletakkan kad sokongan, tiru efek kad tersebut. Sekiranya tiada kad sokongan yang diletakkan oleh pihak lawan, tiru efek kad di zon aktif pihak lawan. Kiranya je boleh tiru kad sokongan ataupun efek kad lawan. Bahaya juga ni sebenarnya kad sokongan ni. Okay, so next. Mas Mawais versi komik. Ni lawa betul. Serangan pihak lawan tidak berkesan. Efek je simple. Dan seterusnya kad Amato, kad level C. Tukar kad di zon aktif dengan kad jenis Mekamato dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Dia lebih kurang macam kad Bobo Boy ya. Boleh tukarkan kad ke jenis Bobo Boy. Tapi yang Amato ni boleh tukarkan ke jenis Mekamato. Okay, kad seterusnya. Kad sokongan tim Bubadi Bako Forever. Efek buat baik dibalas koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pihak lawan kurang 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Efek je efek yang bahaya juga, boleh kurangkan serangan pihak lawan. Dan seterusnya Dadu. Dan kad istimewa je adalah kad Samurai. Attack tambah 60 jika kalah dalam awesome pertama. Nasib baik efek je efek yang pendek untuk aku baca. Lawa juga tau dia punya artwork dia. Kat level A. Okay, so kita dah buka separuh. Ada lagi 5 pack lagi guys. Betul-betul panjang aku punya review kali ni. 4 plus 1 AR. Okay, so pack ke-6. Pack Bobo Boy standard. Aku panggil Bobo Boy standard. Okay, jom. Okay, pack ke-6. Kad pertama adalah kad Rubika. Kad Rubika, kad level B. Sistem kawalan keselamatan diaktifkan. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Dia boleh buat serangan pihak lawan tidak berkesan. Dia macam nak tiru efek Satrianta untuk apa ni? Untuk kad apa? Kad Vesta Satrianta rasanya dia punya efek dia tidak berkesan sebanyak. Tapi Satrianta 3 kali, yang ni 2 kali ya. Seterusnya Gijimo, cetak bot dan rompak bot kat level C. Tiru attack dan HP atau efek dari kad pihak lawan yang berada di zon kalah. Dia boleh ambil efek. Dia boleh cetak rompak kad lawan lah kiranya kan. Dan next, ni lawa betul artwork dia. Makin lama makin mantap. Bobo Boy versi anime.
Pilih satu kad jenis Bobo Boy dari zon menang atau zon kalah, kemudian tiru HP kad tersebut. Lawa betul kad dia. Kalau kad istimewa ni aku rasa lebih mantap. Okay, next. Apa ni? Miss kebenaran. Susah betul nak sebut ni. Kad sokongan. HP dan attack tambah 60. Dia boleh tambah serangan dan nyawa. Okay, next. Mecha Probe. Ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Dan seterusnya dadu. Dan yang terakhir kita dapat, oh yang ni lain sikit lah. Kalau tadi mana? Tadi dia daripada pack mana? Yang ni kan daripada pack Bobo Boy ni kan. Tapi kad istimewa je adalah kad Mula Kakus. Lawa betul ni, tapi tak nampak lah muka dia mana. Sekejap ni muka dia. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Adudu ni, tapi dia adalah kad bersyarat. Kalau guna Adudu bolehlah guna kad Mukalakus. Susah betul nak sebut, belit-belit lidah aku. Okey, efek. Jika kalah dalam awesome pertama, tetapkan HP kad lawan. Bahaya efek je ni. Kalau kalah, dah lah kalah, lepas tu HP kad lawan kepada 60. Boleh tukarkan HP kad lawan kepada 60. Memang efek je bahaya ni. Oh, HP je, dia punya efek dia memang bahaya. Okay, next. Aku nak pergi ke pack ke-7. Pack Bobo Boy Solar. Okay, so jom kita buka. Okay, pack ke-7. Kad pertama kita akan dapat kad Ijojo. Rampas efek, tiru efek kat lawan. Kat lawan hilang efek. Dia nak tiru efek kat macam kat retaka lah ni Jojo ni. Okay, next. Rocket Fish. Pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. ABAM. Ambil semua kad dari tangan pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah. Efek yang bahaya je bila buang kat lawan. Okay, next. Satrianta Wesi Comac. Serangan pihak lawan tidak berkesan 2 kali. Dan seterusnya, Drone Mas Mana. Ambil 2 kad di bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Okey, dadu. Dan kad istimewa adalah kad efek kad lawan tidak berkesan. Kad Bobo Boy Sorry. Kali ni dia ikut dia punya pack je lah. Sebab tadi pack je Bobo Boy Sorry. Dan kad istimewanya pun Bobo Boy Sorry. Okey, lawa. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bobo Boy Solar dan Duri. Serangan 180, efek 200. Color je cantik, warna purple. Tapi dia punya border dia, alamak, dia spoil kad punya border tau. Kalau aku tengok kad ni, je border dia sengit sikit. Sebelah sini ruang dia sikit, sebelah sini ruangnya banyak. Okey, tapi tak apa. Kad dia cantik, cuma border dia tak center lah. Okey, kita pergi ke pack ke-8, iaitu pack Bobo Boy Beliung. Okey, let's go. Okey, kad pertama kita dapat Bobo Boy Bot dan Probe. Tiru dan aktifkan efek daripada kad jenis Bobo Boy yang tidak bersyarat dari deck. Contohnya Payapi. Ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Captain Separuh. Efek kad lawan tidak berkesan. Dan seterusnya Kuputeri Wesi Comac. Lihat deck dan cari satu kad jenis Bobo Boy Angin, Taufan atau Beliung, kemudian tiru efek kad tersebut. Dia combine ni dengan Bobo Boy Angin punya elemental. Seterusnya Captain Kaizo. Ini lawa betul lah dua dia. Ni kalau kad istimewa ni aku rasa lagi mantap ni Captain Kaizo punya kad ni. Illustrationnya memang lawa. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Dadu. Dan kad istimewa adalah kad Bobo Boy Beliung. Okey, kali ni border je center lah. Dia tak macam Bobo Boy Duri Sorry tadi. Kali ni center lah. Dia kat sini ruang dia dengan ruang sini macam sama.
Okey, kad Boboiboy Beliung. Kad bersyarat, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Taufan. Pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Lawa dia punya artwork dia. Ini memang cantik. Okey, so kita dah buka 8 pack. Tinggal lagi 1 pack, pack ke-9 dan 1 pack AR. Okey, so jom pack ke-9, pack Boboiboy Genta. Okey, jom kita gunting. Okey. Kad pertama pack 9. Kita dapat kad Gerombolan Kejahatan, kad sokongan. Yang ni kad versi lama ni, versi aku masa kecil-kecil lagi ni. Okey. Tiru satu efek dari kad sokongan yang berada di zon kalah pihak lawan dan aktifkan efek tersebut. Seterusnya, Chamboard. Serangan pihak lawan tidak berkesan walaupun menang awesome untuk pusingan ini saja. Dan seterusnya, Bayi Kembar. Kedua-dua pihak lawan automatik menang jika seri awesome pertama. Apa efek macam ni? Okay, so next, Panglima Pair Api. Lihat deck dan cari satu kad jenis Boboiboy Api atau Blaze, kemudian tiru efek kad tersebut. Mara dan Pian. Gantikan kad ini dengan kad jenis Mas Mana atau Mas Mara dari deck dan aktifkan kad tersebut. Dadu. Dan yang terakhir, kita dapat kad Boboiboy Genta punya level A. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gempa atau Halilintar. Attack tambah 160 jika kalah dalam awesome pertama. Efek je, tapi serangannya 40 je. Kalau kalah baru akan jadi 200. Okey, habis. Sekejap Oh, kamera aku ni tak fokus. Okey, so kita dah buka 9 pack ke semua untuk set Heroes Unit. Dan ada lagi satu pack yang terakhir, iaitu pack AR. Kalau pack SR keluar, mungkin aku akan unboxing untuk video aku akan datang. Okey, so jom kita buka pack yang 5/9 versi AR. Kad ni susah tau nak cari ni, kad AR ni. Korang kalau hunting dekat mana-mana pun, tempat pun, kebanyakannya semua orang dah ambil dulu lah. Yang ni pun aku beli set ni pun complete set plus AR, so mahal sikit lah. Kalau nak hunting kat 7E memang susah betul nak dapat sekarang. Okay, so next, kad AR punya pack. First kali kita dapat Samurai level A. Yang ni versi bukan kad special, so ni versi biasa. Dan seterusnya, Yaya dan Ying. Yang ni tadi aku dah bacakan dah. Jika pihak lawan menang awesome pertama, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Efek kad tidak berkesan sekiranya kad ini tewas semasa awesome pertama. Dan next, Bad Dudes, kad sokongan. Sekiranya pihak lawan meletakkan kad sokongan, tiru efek kad tersebut. Sekiranya tiada kad sokongan yang diletakkan oleh pihak lawan, tiru efek kad yang di zon aktif pihak lawan. Okay, next, Mas Mawais versi komik. Serangan pihak lawan tidak berkesan. Tim Bubadi Bako Forever. Buat baik di balas koko, kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad lawan tak tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Okay, so next, kad apa ni, Dadu dia. Dan seterusnya, kad special je, kad gold AR card adalah kad Mekamato. Tapi dia punya efek je, dah aku tanya, attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Efek je boleh tambah 20 untuk kad yang berada di tangan pihak lawan. Dan dia adalah kad versi gold, tapi dia punya border je kalau warna purple. Kad dia cantik, tapi aku rasa macam nampak something yang agak tenggelam tau. Kat mana dia punya? Mungkin dia punya illustration Mekamato ni tu. Ni kot. Dia tak macam kad AR Beliung. Kalau kad SR Beliung, kalau aku tengok AR Rosaksa kan dia colour semua warna gold kan, nampak lagi cantik. Tapi yang ni je nampak, tak nampak macam kad AR sangat. Dia nampak seperti kad biasa tau. Kalau korang tengok kad biasa macam ni kan, dia cuma tukar colour ni warna purple. Dia tak full gold. Aku rasa kalau full gold mesti lagi lawa kot.
Dia lebih kurang macam kad ni lah, kad Boboiboy Sorry ni. Boboiboy Sorry ni kalau warna putih, tapi yang ni cuma background je warna gold, tapi je border je sama je warna purple. Aku rasa better kalau full gold kot, lagi lawa, barulah nampak eksklusif AR. Okay, so habis ke semua pack untuk apa ni, Heroes Unite ni. So total berapa pack kita buka hari ni? So total 10 pack 10 pack. Memang video yang agak panjang lah, dah hampir setengah jam dah kita unboxing pack apa ni, Heroes Unite ni. Tapi aku nak comparekan kad samurai ni jap. Ni kad samurai ni tadi aku sebenarnya tertengok dia punya belakangnya. Kalau korang beli yang AR punya dengan SR punya, kad AR pack dengan yang biasa punya, akan dapat dua kad samurai yang berbeza. Satu yang versi normal, satu yang versi special card. So beza je macam ni lah. Okay, so total aku rasa kan, kejap aku nak buat compare sebenarnya. So kejap. So kat video aku ni, kat depan-depan ni adalah kad-kad special je, tapi aku kena susun dulu. So aku rasa based on aku punya aku punya pendapat lah, aku rasa banyak-banyak kad tau. Kad yang paling cantik aku rasa yang ni Boboiboy Kuasa 3 dan Ochobot punya kad istimewa. Sebab kad istimewa lain aku rasa yang lain lawa-lawa, cuba aku rasa yang paling lawa aku rasa yang ni kot, Boboiboy Kuasa 3. Kad AR ni bagi aku macam kurang sikit lah, kurang menyala sikit lah. Okay, so kita dah unboxing semua. So jom kita hasilkan poster daripada pack Heroes Unite ni. Okay guys, seterusnya aku nak jadikan poster untuk pack Heroes Unite ni. So jom kita hasilkan poster. Aku nak tengok poster apa yang kita dapat hasilkan daripada pack ataupun semua ke-9 ataupun 10 pack Heroes Unite ni. So first kali jom kita hasilkan poster yang pertama. Kita mulakan dengan Mulakakus ataupun kad nombor 1. Yang ni mudah sikit untuk kita hasilkan poster sebab dah ada je punya nombor. So jom kita buka. Kita hasilkan poster yang pertama, iaitu kad Mulakakus. Seterusnya Ochobot dan Boboiboy dan Probe. Dan seterusnya Ijojo. Dan di tengah kita letak Ying, Boboiboy Kuasa 3 dan Ochobot. Okay, di tepi kita letak Fang. Dan di bawah tim Bubadi Bako. Seterusnya Borara dan Clan Kabut. Dan yang terakhir kita letak Gerombolan Kejahatan. Okay, so ni adalah poster yang pertama untuk pack Heroes Unite ni. Sekejap kamera aku ni kena tarik sikit supaya boleh nampak semua. Okay, so ini dia poster yang kita dapat hasilkan daripada pack Heroes Unite, poster yang pertama. So total aku kira tadi lebih kurang dalam 6 poster. Okay, so ini adalah poster yang pertama. Poster ni aku tengok je bertemakan masa Boboiboy kanak-kanak tu, masa tahap level pertama ataupun elemental tahap pertama lagi. Kalau tengok kat sini semuanya masih kecil-kecil tau watak dia. Tengok Yaya ni masih budak-budak, yang ni pun masih budak-budak lagi. Dan ni penjahatnya pun penjahat zaman dulu punya. Dan ni pun masih dalam rupa kanak-kanak lagi. So next kita nak buka ataupun hasilkan poster yang kedua. So jom. Okay, untuk poster kedua kita mulakan dengan Chambot. Seterusnya Rubika, kita letak di sini. Dan seterusnya kita letak Payapi. Di bawah Rocket Fish. Di tengah kita letak Samurai. Yang ni aku pilih kad yang special lah, sebabnya kita nak tengok kad yang special mesti lagi lawa daripada kad yang normal punya. So next kita letak Beat Bo Beep di tengah. Okay, di bahagian bawah kita letak Mega Konco. Seterusnya kad Mecha Ninja. Dan yang terakhir kita letak Janitor.
Okay, so ni adalah poster yang kedua untuk pack Heroes Unite. Yang ni poster ni bertemakan Mekamato punya series. Kalau korang tengok kad-kad ni semuanya adalah kad-kad yang ada dekat cerita ataupun watak-watak yang terdapat dalam cerita Mekamato. So yang ni posternya pun lawa. Dan next aku nak hasilkan poster yang ketiga. Okay, untuk poster yang ketiga kita mulakan dengan Gijimo. Seterusnya Captain Sparrow di tengah. Dan seterusnya ABAM. Okay, di tengah Bad Dudes. Dan di tengah lagi kita letak kad istimewa Boboiboy Solar. Tepi kita letak Captain Besar Wargoba. Dan seterusnya di bawah Laksamana Tarung. Dan di tengah Jagara. Dan yang terakhir Bai Kembar. Okay, so ini poster yang keberapa? Ketiga kan. Okay, so untuk poster ni bertemakan Boboiboy masa dia dapat kuasa solar ni. Kalau korang tengok kat sini ada watak-watak je lah. Ada Wargoba, Bai Kembar, Jagara, Laksamana Tarung. Dan tema je aku tengok je warna hijau Backgroundnya kebanyakannya semua warna hijau. Cantik juga dia punya poster dia. So aku suka dekat MGC ni sebab yelah kad-kad ni boleh jadikan poster kan. So aku tengok memang lawa, tu yang aku collect kad ni. Okay, so next kita nak buka poster yang keempat. Let's go. Okay, seterusnya kita nak hasilkan poster yang keempat. So poster keempat ni bagi aku adalah poster yang sangat-sangat terbaik untuk pack Heroes Unite ni. Sebabnya poster ni adalah poster yang bertemakan komik dia ataupun anime dia. So aku pun tak sabar nak tengok poster-poster daripada kad yang versi anime ni. So jom kita teruskan. Untuk poster keempat kita mulakan dengan Panglima Rapi di atas. Dan kamera aku ni tak fokus. Okay, seterusnya kita letakkan Kuputeri. Dan seterusnya Satrianta. Okay, di bawah kita letak Mas Mawais, Retaka, Volta dan Hangkasa. Dan di tengah King Balakung. Okay, bawah. Seterusnya tengah. Dan yang terakhir Boboiboy Standard. Okay, so ini adalah kad yang versi anime je, memang lawa. Tapi sayangnya kad anime ni yang versi komik ni kebanyakannya tak ada kad special lah. Dia adalah kad versi biasa, tapi artwork je memang terbaik lah bagi aku. Okay, so ni artwork je, kita tengok sini ada Panglima Rapi. Yang ni adalah versi pengguna elemental sebelum ni, sebelum watak ni Boboiboy ni. Tapi sayangnya aku perasan dekat Heroes Unite ni, dia punya karakter yang ada dalam pack ni semuanya kebanyakannya sangat-sangat berlainan. Tapi sayangnya adalah ni lah, kad Retaka dan Hangkasa tak ada dalam pack Heroes Unite ni. Dia cuma ada pada kad sokongan saja. Kalau ada yang versi kad dia macam pengguna elemental yang lain ni, aku rasa lebih bahaya lah untuk Heroes Unite ni punya set. Okay, so memang lawa artwork je, aku pun tak boleh nak move on. Lawa betul babe. So next kita nak buat poster yang kelima. So jom. Okay, poster kelima kita mulakan dengan Miss Kebenaran. Seterusnya Captain Kaizo di atas. Dan drone Mas Mana. Okay, di bahagian tengah Mas Mara. Mas Mana di center. Seterusnya Mas Kacik. Dan seterusnya di bawah kita ada Amato, Project Mas Mana. Dan yang terakhir Mara dan Pian. Okay, so ni poster yang kelima. Yang ni poster ni adalah tim kepada tim-tim Mas Mana ni lah. Kita tengok kat sini ada Kaizo, ada drone dia, ada Mas Kacik, Mara, Project Mas Mana, Mara Pian dan ni alternate card dia. Alternate dia adalah card ni, card yang aku berbeza dengan pack AR tu, card Amato. Dan ni adalah card AR dia. Mungkin kita boleh alihkan kot, sebab dia card AR kan, mesti aja boleh masuk dalam poster sekali.
So ni kad AR ni aku cuba gantikan dengan yang ni. Dia adalah kad nombor 43 dan ini adalah kad nombor 43 juga. So cuba kita alihkan, kita tengok apa jadi dengan poster ni. So poster ni akan jadi seperti ni lah kalau kita masukkan AR Mekamato dia. Tapi agak bagi aku nampak macam lari sikit lah. Aku rasa better kita biarkan je lah poster yang Amato versi biasa ni. Baru nampak poster tu lebih tersambung. Dan ni AR dia. Okay, so kita dah hampir habis semua poster ni. So ni poster yang kelima. Kita nak pergi ke poster yang ke-6 ataupun poster yang terakhir. Okay, poster ke-6 kita mulakan dengan Quelly untuk poster ke-6 di atas. Seterusnya Team Bubadi Bako Forever. Dan seterusnya Mecha Probe. Okay, tengah kita letak Boboiboy Genta Special. Seterusnya Beliung Special. Dan seterusnya Sorry Special Card. Dan di bawah Ying, Ochobot. Dan yang terakhir Yaya. Okey, settle. Okay, ni adalah poster terakhir untuk pack Heroes Unite ni. Dan ni adalah poster-poster dia. Kalau korang tengok kat sini, di tengah, bahagian tengah ni adalah semua kad level A. Jarang tau ada kad poster yang kad level A ni berada berdekatan ataupun macam ni lah. Dia ada betul-betul dekat level tengah-tengah. So aku rasa aku dah banyak unboxing lah. Dah banyak review MGC atau BGC punya kad. Tapi Heroes Unite ni adalah poster pertama yang aku hasilkan kad special dalam barisan yang sama seperti ni, Beliung, Sorry Genta. Aku rasa kalau next, kalau ni aku punya idea lah, kalau Monster tengok aku punya video ni, kalaulah satu hari nanti Monster boleh hasilkan poster yang ke semua kad dalam satu poster ni kad special, aku rasa lebih terbaik lah, ataupun lebih mantap untuk kolektor ataupun peminat-peminat Boboiboy ni. Okay, so poster terakhir kita dah hasilkan. Dan aku rasa review aku pun dah sampai ke penghujungnya, sebab aku pun dah buat review yang agak panjang untuk korang tengok. So terima kasih buat korang yang stay tune dengan aku punya channel daripada mula video ni sampai habis. Yang belum subscribe, aku nak minta tolong untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi. So itu saja daripada MFS Hobby Channel. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.